الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa itulah sebaik-baik bekal. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah cekap mengurus keuangan menurut pandangan Islam. Ikhwanul muslimin, kita sedang melalui satu zaman yang amat mencabar. Harga barangan meningkat, kos sara hidup melonjak, dan tekanan ekonomi semakin dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Ada yang dahulu hidup selesa, kini mula berjimat cermat, dan ada pula yang sebelum ini tidak pernah berhutang, kini terpaksa meminjam demi kelangsungan hidup. Apa yang kita rasai ini bukan sekadar berpunca daripada keadaan tempatan semata-mata. Bahkan ia adalah kesan daripada gelombang ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak di peringkat global telah mencetuskan kesan berantai. Apabila kos pengangkutan meningkat, kos pengeluaran bertambah, lalu harga barangan keperluan turut melonjak, dari bahan makanan asas hinggalah kepada keperluan harian, semuanya terkesan. Ketahuilah, wahai ikhwanul muslimin, semua ini bukan sekadar krisis ekonomi semata-mata. Bahkan ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman, kesabaran dan kebijaksanaan kita dalam mengurus nikmat rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ikhwanul muslimin, dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar hari ini, ada yang sanggup berbelanja melebihi kemampuan demi menjaga imej dan gaya hidup. Ada yang terjebak dengan hutang gelini pinggang hanya untuk memenuhi kehendak nafsu. Bahkan ada yang mengabaikan tanggungjawab seperti nafkah keluarga, zakat dan sedekah. Maka ingatlah wahai saudara muslimin sekalian, setiap sen yang kita miliki akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang hartanya, dari mana ia diperolehi dan ke mana ia dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka berbahagialah mereka yang mengurus harta dengan penuh amanah, berbelanja pada jalan yang diridai Allah, serta menjadikan rezeki sebagai alat mendekatkan diri kepadanya.
bukan sebagai sebab lalai dan terjerumus ke dalam kebinasaan. Ikhwanul muslimin, dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini, kita mesti belajar dengan bersungguh-sungguh untuk membezakan antara keperluan dan kehendak kemahuan. Kerana keperluan adalah perkara asas yang menjamin kelangsungan hidup seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Manakala kehendak kemahuan pula adalah dorongan nafsu yang tidak pernah mengenal erti puas dan sentiasa mengajak kepada pemborosan. Malangnya, realiti hari ini menunjukkan ramai dalam kalangan kita mengutamakan kehendak kemahuan berbanding keperluan. Sanggup berhutang demi gaya dan kemewahan, membeli barangan yang tidak perlu, hidup berlumba-lumba dalam gaya hidup yang hanya menambah beban. Sedangkan keperluan sebenar keluarga ada yang terabai, nafkah tidak diurus dengan baik, bahkan simpanan masa depan diabaikan. Lebih menyedihkan, ada yang terperangkap dengan hutang jangka panjang hanya kerana ingin dilihat mampu dan bergaya. Sedangkan hakikatnya jiwa semakin sempit dan kehidupan semakin tertekan. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berbahagialah mereka yang memiliki jiwa yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang ada, bijak mengurus perbelanjaan, mendahulukan keperluan daripada kehendak, serta menjadikan kesederhanaan sebagai jalan menuju ketenangan dan keberkatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Ikhwanul muslimin, perbelanjaan berhemah bukan sekadar kebijaksanaan dalam mengurus kehidupan dunia, bahkan ia adalah tanda ketakwaan yang lahir daripada hati yang sedar bahawa setiap nikmat adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Artinya, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tidak bakhil kedekut. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, yakni boros dan bakhil itu. Surah Al-Furqan ayat 67. Ikhwanul muslimin, marilah kita bermuhasabah dengan penuh keinsafan dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini. Adakah kita semakin berhati-hati dalam mengurus perbelanjaan atau semakin lalai menurut kehendak nafsu tanpa pertimbangan iman dan akal? Ingatlah, ada manusia yang menyesal ketika hampir menemui ajal, bahkan bukan kerana hartanya sedikit, tetapi kerana hartanya tidak dimanfaatkan pada jalan yang diridai Allah. Maka peluang yang masih berbaki ini jangan kita sia-siakan. Justru itu, marilah kita mengurus harta sebagai satu amanah yang akan dipersoalkan, berbelanja dengan penuh hemah dan kebijaksanaan, menjauhi segala bentuk pembaziran yang mengundang kemurkaan Allah, mengutamakan keperluan berbanding kehendak, serta menjadikan takwa sebagai panduan dalam setiap keputusan kehidupan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita walaupun sedikit, melapangkan kehidupan kita walaupun dalam kesempitan, menenangkan jiwa kita daripada tekanan dunia, serta menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di akhirat kelak. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyaklah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah dan
salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan di akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyuruh supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan dalam masa yang sama. Hulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.